Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. 29 Jun, 1 tengah hari. Selalu kalau hari Ahad memang tidur lah kan. Tapi hari Ahad ni saya datang sini, orang kata terapi jiwa. Tengah-tengah hutan ni kan, kebun pun tengah hutan. Dia kata balik ke alam semula jadi. Ini saya mesir rumput lah. Memandangkan minggu depan insyaAllah kalau tak ada apa-apa halangan, ada tetamu nak datang. So kita bersihkan sebersih-bersihnya rumput-rumput ni kan. Air pun tak ada, nak buat baja pun susah. So option lain kita mesir rumput lah. Mesir rumput pun dah nak jam lah tu. Tapi sekurang-kurangnya boleh lagi diguna, kita guna lagi. So mata tak adalah sakit sangat kan. Kita jalan pun sedap ke rumput kan. Tapi itulah dalam sedap-sedap tu, pokok-pokok matua ni pun kita pun sedar tak sedar dah membesar. Majoriti semua saya dah letak baja bunga. Yang besar macam yang belakang yang ni, yang ujung sana tu, yang tinggi tu. Dan yang lain-lain pun ada yang saya letak baja bunga. Pruning je belum. Memandangkan pruning ni kita kena buat satu hari, kita tak boleh buat kerja lain lah. Pruning je kerja dia. Pokok pun dah besar-besar semua. Jarak salah. Jarak tanaman tu lah kan. Inilah orang kata pentingnya ilmu Dulu main bedal tanam. Tengok sekarang dah dekat dah semua. Bila daun dah nak bertembung tu, tu tak bagus untuk pencahayaan. Sebab pokok ni perlukan cahaya matahari yang full So apa benda pun, segala sudut pun ilmu tu penting. Tapi itulah, tengok macam saya dah, orang kata dah tersalah langkah ni. Pokok pun dah membesar. Kita biarkan dulu semua mengeluarkan hasil. Dan mana-mana pokok yang consideration dia tak ada bagi apa-apa sumbangan, kita tabang je lah. Tak payah pening kepala. Kita tinggalkan mana pokok yang ada lah. Tapi itulah, saya nak tengah sibuk-sibuk mesir rumput tadi, ada pula tetamu. Tetamu ni kalau salah taktikal, boleh membawa maut ni. Tu tetamu dia. Dia boleh bersarang pula dekat dahan rimbun tu kan. Tebuan tu. Itu gigit tu. Boleh mati tu. Nak buang dia kena malam. Lepas tu kena ada cara dia juga tu. Boleh pula dia boleh sarang situ kan. Macam banyak tengok macam mana ni. Tak sedar So semua dah settle. Air pun tak ada. Tak ada kerja lain. Datang pun jauh-jauh. Kita mesir rumput lah, bagi bersih sikit kawasan. Mata pun tak adalah sakit sangat tengok kan. Jalan pun sedap. Ni pokok ni, harap-harap ni pokok betina ni. Kalau ada rezeki pokok betina, hasil banyak ni insyaAllah ni, kalau Allah izin. Sebab dia punya batang tu besar dah tu. Dah tak boleh segenggam dah tu. Dah satu dekat dua tangan juga tu. Pokok matua ni dia tak ada, saya rasa dia tak ada musim lah. Dia sentiasa berbunga lah. Pokok macam tu pokok ni
Saya tak sedar dia berbunga pula. Setiap dahan nampak. So dia punya pollination ni kat atas pun ada. Atas tu kan. Atas tu tinggi sangat. So dia punya pollination ni saya buat melalui kelulut dan serangga-serangga yang datang sini lah. Banyak juga di celah-celah daun pun ada. Ni pun ada. So harap-harap ada rezeki dia lekat lah. Banyak dia punya ni bunga dia. Ni pun dah lebat ni, dah buka ni dah bunga dia. Cuma tak apa nampak ada celah-celah daun Dia hujung-hujung tangkai dia berbunga. Ni pokok keding ni pun menunjukkan tanda-tanda nak bunga kat ni. Keding ni rajin bunga tapi tak buah tak lekat pula. Ada pula bunyi apa tu, tetamu tak diundang tu. Ni pokok keding ni pun sama juga ni, rajin berbunga tapi buah tak lekat. Ni pokok dah hasil dah buah dia first time. Belakang dia ni mudah-mudahan pokok betina lah. Besar ni kalau kena gaya ni pruning cantik. Kalau pokok betina hasil banyak ni insya-Allah ni. Ni pun tanda-tanda pokok keding ni pun nak berbunga agak. Banyak pokok keding ni ada rajin berbunga. Ni. Kan? Ni pun tanda-tanda kat ni. Pokok ni buah dia sedap. Besar. Pokok ni buah color gelap Pokok ni sedap. Tapi dapat rasa sikit je. Sebiji je saya rasa. Daripada 4 tangkai. Sebabnya tupai makan. Rezeki dia. Yang ni rajin berbuah. Keding ni. Dah 2 kali dah rasa buah dia. Walaupun dia macam tak tahulah bentuk dia macam mana. Tapi itulah hasil banyak kan. Jangan fikir pokok tu keding dia tak ada hasil banyak Dia itu semua rezeki Tuhan. Yang ni pokok dia punya buka cantik dah ni. Cuma baru ni dia ada banyak bunga. Cuma tak lekat Mudah-mudahan saya dah letak baja bunga ni, dia lekat banyak, hasil banyak. Saya dah pruning cantik ni. Dia punya buka dah cantik ni. Dia rendang tak tinggi mana, dalam 14 kaki lah lebih kurang. So di sini kebun ni dekat celah lautan ni memang banyak bunyi Saya pun dah boleh lecam lah bunyi babi ke, bunyi monyet, beruk ke, semua dah tahu dah. Cuaca pun dah terik ni. Tu bunyi macam-macam bunyi ni. So pokok-pokok yang tak menghasilkan buah tu, sekiranya tanaman rapat macam saya buat ni, yang salah buat ni, saya elok-eloknya kita tebang je lah, jangan pening kepala kan. Kita bagi pokok yang mengeluarkan hasil je. So kita boleh maintenance pokok kat situ. So setiap baja yang kita keluarkan tu adalah kos So kalau pokok tu tak keluarkan hasil pun kita dah rugi. So lebih baik kita fokuskan pokok yang mengeluarkan hasil, yang berbunga, yang boleh menghasilkan buah lah. Di sini ada, saya pun tak tahu nak kira berapa banyak pokok ni dalam, tak tahu lah 70 lebih kot pokok. Tapi mungkin akan dikurangkan lah. Sampai hujung tahun ni, tengok saya kalkulate macam mana.
Satu pokok dewasa, kalau betul-betul kita target pokok ni sihat, boleh menghasilkan anggaran dalam 10 ke 15 kilo Matua alhamdulillah pasaran pun agak baik juga harga dia. 10 ke 15 kilo, 10 ke 15 kilo sepokok kali dengan harga semasa dalam RM30 ke RM35 sekilo. Okay, harga sekarang ni 1 kilo RM35, RM30 ke RM35 lebih kurang. Cakap pun gagap lah. 2 kali lah. Mudah-mudahan ada rezeki lah. Penat buat kerja ni kan. Moga-moga insyaAllah lah setahun lagi bolehlah keluar hasil sikit. Bolehlah beli beras-beras kan, manis-manis. Buat kerja pun solo kan. Baru lah sedap sikit tengok mata kan, mesin rumput kan. So yang putih-putih tu kapur kapur dolomite Tengok pokok dia kuning kan, saya tak kapur lah. Mungkin pH tanah dia tak berapa cun So kita nak neutralkan tanah dia balik, kita letak kapur lah. Kemudian kita letak baja-baja lain yang merangsang untuk pokok ni sihat balik. Sebab pokok ni consider dia macam tak berapa nak sihat lah. Daun dia kuning Sama juga dengan pokok depan ni, tak berapa nak sihat sangat. Rendang dah, pruning dah. Tapi itulah, kita nak dia hijau pekat melekat tu. Macam ni kan. Ini macam ni kan. So kita consider pokok tu sihat lah. Tengok daun dia kan. So bila berkebun ni kita terapi bagi saya dia satu terapi. Jiwa tu tenang jadi hati jadi lapang kan, kita lupakan masalah apa-apa yang ada. Kita buat kebun ni memang orang kata tenang lah. So siapa-siapa yang ada kebun tu kan, dia tahu lah macam mana dia punya vibe dia. Ini pokok yang baru-baru ni menghasilkan dalam 5 ke 6 kilo first time berbuah. Pokok kecil tapi hasil banyak, boleh tahan lah. So, pokok ni insyaAllah akan dikekalkan 5 ke 6 kilo. Buah pun boleh tahan besar. Pertama kali berbuah, saya pun terkejut juga. Tapi yang sebelah ada ni, besar lebih ni, tengok macam mana kan. Harap dia ada hasil lah. Kalau tak ada hasil, parang lah jadi dia. So limau pun makin banyak hasil juga ni. Banyak juga. Moga-moga ada rezeki lah. Macam-macam bunyi ni kebun kat hutan ni. Semak samun ni kan. Dekat atas tu ada monyet tu. Dengar lah dia punya lari-lari kan. Dah boleh agak lah. Dah 4 tahun buat kebun ni, dah tahu lah bunyi dia macam mana. So alhamdulillah, setiap minggu, kadang-kadang 3 kali seminggu di sini kan, buat kerja kebun ni, insyaAllah kita akan hilang segala stres apa yang berlaku. So insyaAllah kita berjumpa lagi di masa-masa yang akan datang. Ini kena buang ni makhluk perosak pula, makhluk
yang boleh membawa maut ni, terbuat ni. InsyaAllah lah akan difikirkan. So jumpa lagi. Nak balik lah ni. Dah terik lah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.